Wah, hidup lagi ni. Allah. Sorry. Pasar Sentral Sibu. Ini adalah pasar tertutup yang terbesar di Asia Tenggara. Dia dibina pada tahun 1996. Bila Ad sampai, dia punya besar. Dia Ad tak pernahlah pergi ke pasar sebesar tu. Macam-macam ada. Barang-barang yang dijual di situ pula semua ada. Ada sayur-sayuran, ada tangkapan laut, ada makanan, minuman yang pelik-pelik pun semua ada kat situ. Dan semuanya segar-segar. Cik, ni apa? Untuk kena orang mandi. Untuk mandi? Ya. Bukan untuk makan? Bukan. Kalau mandi untuk hilangkan daki-daki? Ya. Gini? Oh, wah, tak pernah nampak ni. Wah, tak takut kan? Tali. Habis jangan tidak dia ikat sudah tidak gigi orang. Alamak, tali dia Aduh. Tangan. Kejar macam video lah. Saya tengok dari sini boleh? I tengok boleh? Besar. Wah, hidup lagi ni. Allah. Sorry. Maafkan saya. Uncle, ini ketam apa, Cik? Tak tahu ini ketam apa. Wah, besar-besar. Dia memang saiz ini. Dia ada lagi besar. Pasar tu dah lah besar, bersih dan unik. Pertama kali pergi pasar yang macam ni.